Untuk first impression, kereta Chery O5 ni kita dah nampak karakter dia memang sporty. Hello guys, ini dia Chery O5. Depan ni lawa kan, garang tapi nampak simple. Untuk pandangan belakang ni pun tak kalah, lagi bila kita on lampu macam ni. Masuk je dalam Chery O5 semua nampak moden. Kita ada screen besar, sound Sony speaker dan juga ambient light. Chery O5 datang dengan semi bucket leather dan yang paling best kita ada ventilation seat. Dalam Chery O5 juga kita ada wireless charger. Letak je phone terus cas. Kereta Chery O5 memang semua nak sejuk dan dalam ni pun ada cooling storage juga tau. Antara sebab saya boleh kata perempuan suka kereta ni ialah cermin kereta ni. Ada lampu dan korang boleh tukar-tukar lampu tu tau. Okay, next, Chery O5 datang dengan Apple CarPlay dan Android Auto wireless serta kita ada kamera 540 yang boleh tengok bawah sekali tau. Jangan risau guys, Chery O5 masih ada spare tayar. Yang tak ada magnetic charge tu jangan risau, korang boleh charge dekat sini dan ada ruangan kecil lagi untuk korang simpan barang. Electronic seat untuk driver dan passenger. Untuk ruangan belakang pun selesa dan jangan risau ada aircon dan juga USB port di belakang. Chery O5 datang dengan rail 18 dan nampak lebih garang dan juga sporty. Ini dia ruangan bonnet untuk ruangan belakang. So korang boleh nampak dia memang luas. Untuk port belakang kita ada 5 cara. Boleh ke TikTok Umi untuk tengok cara-caranya, okey? Untuk Chery O5 ni berharga RM116,800 dan kami tawarkan 3 tahun free service dan 10 tahun engine warranty. Harga dia betul-betul berbalik dengan apa yang korang dapat. So kalau korang nak datang tengok sendiri, sila datang ke showroom Chery Kuantan atau terus DM Umi, okey? Bye!